Hai, Assalamualaikum. Ni saya nak tunjuk pada korang semua baka pertama yang saya beli dekat reban saya, iaitu baka Pama. Yang ni saya beli dengan orang juga, saya dah lupa orang tu, tapi dia jual harga murah. Kualiti memang padu. Yang ni pula betina saya beli dengan orang juga. Yang ni harga tak silap saya 200 lebih. Yang ni saya nak tunjuk pada korang semua anak dia generasi terakhir, iaitu Lion. Sebelum ni anak dia dah banyak, iaitu generasi pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Tapi yang lain saya dah jual semua. Kecuali ada seekor anak dia generasi pertama yang saya simpan sampai sekarang untuk jadi pembaka reban saya, iaitu Puteri. Kejap lagi saya akan tunjuk gambar dia. Inilah anak dia generasi pertama, betina yang saya simpan sampai sekarang untuk jadi pembaka reban. Tak putus-putus bertelur, anak-anak dia semua padu-padu. Yang ni pula jantan yang saya guna untuk kacuk dengan Puteri ni. Yang ni. Korang nampak kan? Bukan yang betina tu, yang jantan ni. Nama dia Leopard. Bukan adik-beradik ya. Padu ni bapak ni. Yang ni pun saya beli dengan orang. Dan kejap lagi saya akan tunjuk pada korang hasil kacukan daripada betina tadi dengan jantan yang ni. Yang ni lah anak dia generasi pertama, batch pertama, Titan. Tu bapak dia lah tu tepi tu. Tapi bapak dia tu baru lepas belaga. Tengok luka kepala dia. Masa ni bapak dia dalam proses pemulihan. Tengok anak dia Titan ni kan tinggi. Padahal Titan ni muda lagi, baru start berkokok masa ni. Tapi Titan ni dah ada orang beli dah masa ni. Yang ni pula anak dia yang betina, adik-beradik dengan Titan tadi. Nama dia Lunar. Yang ni muda juga ni masa ni. Yang ni pula batch kedua ya. Yang ni banyak-banyak ni batch kedua. Korang nampak tak ya orang tu? Sama macam Lunar kan? Tapi bukan. Dia ialah Lexus. Yang ni gambar masa anak dia menetas. Kalau nak tahu anak-anak dia memang padu-padu tahu tak? Nanti saya akan tunjuk pula generasi Lexus ya. Nantikan video terbaru.